tundukkan hati kami kepada sesuatu selain ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Zoom nanti kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sambungan kitab Tadabbur Surah Al-Fatihah pada muka surat 4. Sedikit ulangan di atas. Apabila kita sikit sebanyak sebelum ini kita membicarakan tentang pengenalan surah Al-Fatihah, di sana ada satu hadis oleh Imam Muslim bahawasanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu berlakulah interaksi seorang hamba dengan Allah, dialog di antara hamba dengan Allah tatkala kita membaca surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita dah baca, saya recall sikit supaya dapat kita sambung balik. Nanti kita terlupa apa poin yang kita nak sampaikan sebalik hadis ini. Ini menunjukkan bahawa bacaan surah Al-Fatihah bukan sekadar ucapan pada lisan. Bahkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di situ berlakulah pertemuan rohani. Yang hati kita hadir di hadapan Allah. Bagi Allah Ta'ala, sekiranya Allah Ta'ala buka dan Allah Ta'ala sikapkan dalam hati seseorang itu akan hakikat Al-Fatihah, akan rahsia Al-Fatihah, maka pasti dia akan melazat-lazat ketika membaca Al-Fatihah. Pasti dia akan merasai seakan-akan dia sedang berdialog di hadapan Allah. Artinya seperti berdiri di hadapan Allah. Karena dalam surah Al-Fatihah itu, di situ ada pertemuan rohani. Artinya hadir di hadapan. Artinya sedang berinteraksi dengan Allah. Artinya sedang berkalam-kalam dengan Allah. Dan di dalam surah Al-Fatihah juga selain pertemuan rohani, berlakunya di sana pengiktirafan ubudiyah. Pengiktirafan ubudiyah. Yang ini apa? Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu semua nak membicarakan tentang Tuhan. Itu semua nak berbicara dan nak membawakan rahsia ilahiyah. Kemudian apabila masuk ayat yang setelah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu semua nak menceritakan tentang rahsia kehambaan. Berarti inilah yang kita kena cari surah Fatihah. Dan nak cari surah Fatihah ini, nak tadabbur Al-Fatihah, nak tenggelam dalam hakikat Al-Fatihah, ia perlukan kepada ketajaman qalbi.
pada kecerdasan akal, namun pada ketajaman qalbu. Ketika qalbu bersih, maka Allah Ta'ala akan limpahkan dua hal dalam diri. Ketika qalbu seseorang itu benar-benar bersih, sempurna pencucian qalbu seseorang, maka akan terlimpah pada dirinya dua hal. Apa hal itu? Yang pertama, Allah buka pada dirinya akan rahsia-rahsia ilahiyah, yang ketuhanan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan membuka kepadanya rahsia-rahsia kehambaan. Dibukakan pada dirinya rahsia ketuhanan dan rahsia kehambaan ketika mana hatinya bersih dan dia membaca Al-Fatihah, dia membaca ayat-ayat Allah dengan hati. Dia membaca dengan hati yang sudah dipersiapkan, hati yang Allah Ta'ala akan tuangkan limpahan dan kepahaman. Seperti mana wahyu tidak akan turun. Wahyu tidak akan dapat turun pada hati yang kotor. Simbolik dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW dibelah dada 3 kali untuk mendapat amal besar untuk bertemu dengan Allah. Pertama, Nabi dibelah dada ketika kanak-kanak, ketika zaman kebudakan, ketika remaja. Yang kedua, Nabi dibelah dada ketika mana sebelum menerima wahyu yang pertama. Dan yang ketiga, Nabi SAW dibelah dadanya Nabi sebelum Nabi diperjalankan untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Apakah simbolik pembelahan dada Nabi? Pencucian. Sebelum untuk nak mendapat apa-apa anugerah ilahiyah, dalam bahasa kita, dalam konteks sadik, sebelum Allah Ta'ala nak buka ma'rifat pada kamu, sebelum aku nak berkalam dalam qalbumu, sebelum aku nak turunkan apa-apa ilham tubuh dalam qalbumu, sebelum aku nak memberikan apa-apa kurniaan dalam qalbumu, maka kamu kena kosongkan qalbu. Baru dia dapat berkalam. Berarti orang yang hatinya bersih, dia akan mendapat kalam-kalam ilahi. Ini yang disebut sebagai firasat, ilham, futuh yang Allah Ta'ala berikan kepada para arif billah, para arifin, kepada para kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dan dia akan membaca kalam-kalam Allah itu, dan dia akan memahami di sebalik apakah makna-makna dalam setiap bacaan. Oleh kerana itu, ketika kita membaca suratul Fatihah, maka Allah Ta'ala akan berikan satu pengiktirafan kepadanya, iaitu pengiktirafan ubudiyah. Apa itu pengiktirafan ubudiyah? Kehambaan. Kita mengaku kita lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau kami sembah, hanya pada Kau kami nasta'in, minta pertolongan. Berarti kita mengaku kita lemah. Kita mengaku kita lemah, kita mengaku kita ni penuh kekurangan, kita mengaku kita ni sentiasa berhajat kepada Allah, kita mengaku kita ni sentiasa bergantung diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah di sebalik kehambaan. Jadi ubudiyah. Ubudiyah inilah hal perkara yang dipandang oleh Allah. Yang Allah lihat, yang Allah perhati kamu. Bukan Allah tengok berapa ribu rakaat kamu, berapa juta selawat kamu, berapa ribu rukuk dan sujud kamu. Ya Allah tengok sejauh mana hatimu memiliki sifat ubudiyah, jadi sifat kehambaan. Berarti nak berjalan kepada Allah kena pakai dengan pakaian kehambaan. Itu semua saya telah syarahkan dalam kitab Isra' Mi'raj, jalan kehambaan menggapai cipta ilahi, mencapai cipta Allah. Kita dah sesi malam pertama dengan saya 2 jam, malam kedua dengan Bapa Lu 2 jam, malam ketiga dengan saya sedang tak sedang 3 jam sampai 12. Malam tadi dengan Bapa pun sampai 11 malam. Jadi saya WhatsApp Bapa perjalanan semalam pun saya on off, masuk keluar dan
besar lain, katanya dah bersuat 70 lebih dah. Dalam poster 2 malam, tapi memang tak boleh selesai 2 malam. Mungkin malam ni kita bawa sebelum bawa ke Sapi, kalau beliau masih tahan ataupun dengan saya nak bagi perkataan kepada beliau lah sebelum beliau Sapi dari supaya sebenarnya saya pun Sapi sama. Namun kerana ada keterangan dan ada keutamaan lain, maka saya tak dapat duduk Sapi bersama orang sama supaya. InsyaAllah mungkin dalam 2 malam lagi memang saya tak nak, saya terus langsung tak nak berhenti, tak nak skip 1 malam terus supaya momentum tu ada. Setiap kali 200-250 orang, setiap kali 10 live supaya momentum tu, supaya saya petang-petang kita nak khatam. Sebab bulan 5 ni nak fokus buku ketuhanan dan kehambaan. Kita nak bicara Nabi SAW. Ada angle apakah rahsia Nabi pada sudut ketuhanan dan apakah rahsia Nabi pada sudut kehambaan. Cadang bulan bulan sebelum puasa insyaAllah. Seluruh keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diperhatikan oleh Allah ialah Fatihah. Maka di dalam Fatihah itu kita mengaku kita hamba. Dan nak berjalan kepada Allah, kita berjalan dengan sifat kehambaan. Berjalan dengan bersifat-sifat hamba, baru sampai kepada Allah. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala guna perkataan abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba. Bukan Muhammad yang berjalan, tapi Allah memperjalankan Muhammad. Dan Allah Ta'ala guna perkataan abdul abdihi, yang itu satu simbolik yang sangat besar dari sudut pandang perjalanan salib kepada Allah. Kalau kamu nak sampai kepada Allah, tanggalkan keegoan, tanggalkan kemuliaan, tanggalkan kesombongan, tanggalkan segala apa rasa pemilikan dirimu, kembalikan seluruh dan sandarkan sepenuhnya kepada Allah, duduk dalam maqam kehambaan, barulah kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahsia ubudiyah. Maka natijah orang yang benar-benar mencapai maksud ibadah ialah terbit pada jiwanya, ialah sifat kehambaan di sisi Allah. Dan yang kedua ialah tawajuh. Di dalam surah Al-Fatihah ini ada tawajuh. Apa itu tawajuh? Sentiasa hadap hatinya kepada Allah. Ini tawajuh. Sentiasa hadap hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena latih tawajuh. Maka dalam aliran, beberapa aliran tarekat, mereka ada majlis tawajuhan. Apa maksud diadakan majlis tawajuh? Ialah majlis nak latih hati supaya sentiasa tumpu kepada Allah. Tumpukan zahirmu kepada Allah, tumpukan batinmu kepada Allah. Itu tawajuh. Maka di dalam sufi, dia nak latih setiap saat, setiap masa, sentiasa bertawajuh kepada Allah. Dalam apa jua yang berlaku dalam hidupmu, baik kamu dalam kesenangan ataupun di sebaliknya, baik kamu dalam keadaan sihat maupun sakit, baik kamu dalam keadaan berjaya maupun gagal, baik kamu dalam kelapangan hidup maupun dalam kesempitan hidup, baik kamu ketika di atas maupun di bawah, bagaimana nak latih hati sentiasa bertawajuh kepada Allah dalam apa jua keadaan. Ini bukan senang. Nak latih tawajuh ni benar-benar dia kena ada guru. Alhamdulillah saya hurai peranan guru musik dalam perjalanan kepada Allah. Jibril sentiasa menemani Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Berarti Nabi tak berjalan kesendirian. Boleh tak Allah Ta'ala, saya sebut malam tu, boleh tak Allah Ta'ala memperjalankan Nabi bertemu kepada Allah daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik bertemu dengan Allah, melepasi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh,
sampailah bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Boleh tak Jibril tak menemani? Boleh. Lebih daripada itu, Maha suci Allah. Jadi ketakjuban Allah mula dulu dengan Subhanallah. Tapi kenapa Jibril menemani? Kerana di situlah nak bagi tahu bahawa seorang salik nak berjalan kepada Allah kena ada guru, kena teman. Kan guru yang mursyid ini sentiasa menemani kamu walaupun kamu begitu jauh. Itu disebut ikatan rohani, ikatan qalbu seorang murid. Kalau istilah lain, Rabiqah, namun kita tak sebut sangat. Takut nanti tak dipahami oleh orang awam. Ingatan kepada guru. Dan guru kan sentiasa ingat dia. Seorang murid yang jujur, itu sudah namanya dalam hati guru. Maka guru akan sentiasa, walaupun jauh, guru ingat dia. Justru itu guru akan kawal dari jauh. Jadi kadang-kadang mungkin akan tak faham. Ada satu benda yang kadang-kadang kita silap jatuh, mari kita kurang hadir ingatan kepadanya. Mari kita balik pesanan. Itu berarti di dalam kawalan. Berarti seorang murid nak berjalan kepada Allah tak boleh bersendirian. Kerana siapa yang nak mentahkikkan segala pembukaan kamu? Siapa yang nak membetulkan salah silap kamu? Apa tarik silap yang tak nampak, yang tersembunyi di sebalik ketaatan dan kebaikan kita? Siapa yang nak tegur nafsu kamu? Siapa yang nak mengawasi? Siapa yang nak membenarkan setiap ilham, setiap dorongan, setiap pembukaan kamu? Sama ada itu pembukaan yang betul ataupun salah. Adakah itu kurniaan yang betul ataupun salah? Siapa yang nak membetulkan bisikan-bisikan dorongan kamu dalam kamu gairah melakukan ibadah? Satu dorongan untuk kamu buat taat. Siapa yang nak mentahkikkan, nak verifikan dorongan itu adalah dorongan yang benar atau salah? Adakah dorongan itu dari Rabbani, ilahi ataupun dorongan nafsu? Kerana di sana ada amal-amal yang boleh membuka hijab kita dengan Allah. Ada amal-amal yang boleh merosakkan rohani kita. Maka Jibril sentiasa menemani. Sampailah satu tahapan Jibril kata, wahai Muhammad, ini urusan kau dengan kekasih. Aku tak boleh pergilah. Kalau aku teman tu nanti aku terbakar. Begitulah dalam perjalanan salib. Sampai satu ketika Guru kata, itulah permata makrifat. Habis. Guru hanya tunjuk jalan. Selebihnya ialah kesungguhan murid. Selebihnya kesungguhan murid. Guru tidak akan ambil permata hantar. Tak. Guru hanya tunjuk. Di sana ada permata. Di sana ada permata. Di sana ada permata. Di sana kamu terjun dalam dasar lautan, ambil di sana. Bukan guru yang ambil kepada kamu. Berarti kembali juga kepada kesungguhan. Ini urusan engkau dengan Allah. Guru hanya wasilah, hakikatnya Allah. Guru hanya perantaraan, hakikatnya Allah. Berarti dalam surah Fatihah ini juga nak latih tawajuh. Iaitu ketika kita baca Fatihah, kita akan sentiasa latih tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Niat, rasa dan segala kesedaran yang ada dalam hati kita jangan ada melainkan hanya kesedaran ketuhanan. Semakin tinggi kesedaran ketuhanan yang Allah Ta'ala buka dalam dirimu, semakin Allah buka kesedaran kehambaan dalam dirimu. Bahkan semakin kamu memandang kerendahan dirimu sebagai seorang hamba, semakin Allah Ta'ala akan buka hidupmu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut ilmu hakikat dan tasawuf surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah memuatkan rahsia pembentukan hati dalam pelbagai maqam. Bermula daripada maqam apa? Maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah ni, dia melihat, dia memandang dirinya ini milik Allah. Berarti dalam, kalau kita baca surah Fatihah itu akan membentuk hati insan. Kenapa 7
13 kali dibaca. Apa benda tu nak ditanam supaya menjadi buku manual tu, menjadi kompas kehidupan tu. Itu surah Al-Fatihah. 17 kali sehari semalam kita baca. Kenapa begitu kerap dan surah itu menjadi surah yang wajib kita baca dalam solat kita. Sehingga disebut oleh Nabi, tidak ada solat bagi yang tidak ada Fatihah. Kenapa Fatihah itu dibaca berulang-ulang kali? Karena Allah Ta'ala nak suruh kita ni duduk dalam manual, buku, panduan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itulah seluruh Al-Quran. Berarti orang yang mengamalkan Fatihah secara keseluruhannya, dia mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Boleh faham? Al-Fatihah. Kalau seluruh isi kandungan Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini adalah surah yang akan membawa kepada pembentukan hati dalam berbagai maqam, bermula daripada maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah ni, hamba tu mengaku, aku milik Allah. Naik ke maqam mahabbah. Maqam mahabbah adalah maqam cinta. Hati sudah terdorong beribadah kerana cinta, kerana rindu. Bukan kerana takut lagi, tapi penuh dengan mahabbah. Daripada ubudiyah naik kepada mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Jadi dia buat dengan cinta. Dia beribadah dengan cinta. Dia taat dengan cinta. Tauhid itu cinta. Penyaksian itu cinta. Makrifat itu cinta. Seluruhnya cinta. Boleh faham? Jadi orang yang buat dengan cinta, dia laksana satu perkara dengan cinta, tidak rasa terbeban. Dengan cinta yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang susah akan jadi mudah. Semuanya menjadi mudah lantaran cinta. Semuanya akan menjadi ringan lantaran cinta. Berarti dia beribadah dengan cinta. Maka orang buat dengan cinta, dia tak jemu. Kalau dia buat dengan cinta, dia tak rasa letih. Orang yang melakukan amal dengan cinta, dia tidak rasa terbeban dan dia tidak cepat bosan. Mana ada seorang kekasih ketika dia duduk di hadapan kekasihnya, dia terbeban. Mana ada seorang kekasih ketika menatap wajah kekasihnya, dia rasa bosan. Mana ada seorang kekasih kalau benar cintanya kepada kekasihnya, ketika dia bertemu dengan kekasihnya, dia rasa letih dan jemu. Tidak ada. Kalau letih jemu berarti belum cinta. Kalau rasa sukar ketika mana duduk di hadapan kekasihmu, kamu rasa sukar, rasa payah, rasa terbeban, rasa jemu, rasa bosan, berarti cintamu belum benar. Boleh faham? Belum benar cintamu. Oleh kerana itulah orang sufi sebut ibadah kami cinta. Dan kami terbit daripada rahim yang penuh dengan cinta, rahim cinta. Maka kami jadikan seluruh kehidupan kami cinta. Oleh kerana itu, bangunkan cinta dalam diri. Oleh kerana itu, bangkitkan cinta dalam diri. Ini makam mahabbah. Jadi makam mahabbah ni makam yang mana dia dah tidak ada yang dia harapkan, yang dia inginkan, melainkan hanya dia ingin memandang wajah kekasih. Kemudian daripada makam mahabbah akhirnya kepada makam musyahadah. Ini semuanya ada dalam mana? Dalam Al-Fatihah. Apa itu makam musyahadah? Dia menyaksi Allah dengan penyaksian hati. Dia memandang Allah dengan pandangan mata hati. Dia memandang Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah, ketunggalan Allah dengan apa? Dengan pandangan mata hati, pandangan mata rohani.
Bahasa mudah beginilah. Orang yang Allah Ta'ala berikan musyahadah kepadanya seperti tirai yang mana Allah buka, seperti tirai yang sudah dibuka. Contoh pada saya, sekarang ni ada tirai. Saya tidak nampak apa di sebelah tirai. Tertutup dengan tirai. Tapi ketika mana dibuka tirai, maka jelas, sejelas-jelasnya apa yang ada di sebelah tirai. Begitulah, kalau Allah telah membuka tirai kalbunya, maka ketika itu tidak ada yang tidak nyata. Yang nyata Allah. Allah yang nyata, Allah yang zahir dalam setiap kehidupan. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu hadap di situ wajah Allah. Ini orang yang telah sampai pada makam kemampukan dengan Allah. Disebut sebagai orang yang Allah tarik jazbah ilahiyah, tarikan rohani, yang kadang-kadang disebut sebagai majzub, orang yang gila. Majzub, orang yang sudah gila dengan Allah. Justru itu mereka ini sentiasa dalam ibadah. Orang yang Allah Ta'ala buka tirai kalbunya sehingga dia dapat kembali menyaksikan Allah, dia sentiasa dalam ibadah. Diamnya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, berjalannya ibadah, semuanya ibadah. Kenapa? Tak putus hatinya sikit pun kepada Allah. Dan tidak ada satu yang bukan dari Allah. Suhud mata hati, tersuhud mata batin. Allah, 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 Allah. Itu kadang-kadang ketika mana seorang yang terlalu rindu kepada Allah, jika Allah angkat sedikit, tak dibukakan, berlaku syatah. Apa itu syatahan? Telah, terlatah. Keluarlah perkataan-perkataan yang itu bukan kalam i'tiqadi, tapi itu kalam rindu. Dia akan sebut perkataan-perkataan yang penuh dengan syubhat, tapi itulah perkataan zauq. Sehingga dia memandang diri dan semuanya Allah. Bukan dia pandang hakikat zat Allah. Bukan dia kata dia Allah. Faham tak ni? Kena betul-betul faham. Aku nanti terlincir intiqad. Bukan dia nisbah dia tu Allah. Zat Allah. Alam ini zat Allah. Tapi kalau mabuknya dengan Allah. Allah, 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 Allah. Bukan kunci zat, bukan hakikat zat. Kerana dia memandang semua ini dah terjadi Allah. Ini disebut kalam syatah. Ini kena ada guru. Kalam ni tak boleh dibuat-buat. Di kalam orang mampu. Macam orang mampu bercinta lah. Dia tengok semua ni kasih dia. Orang mabuk bercinta. Macam mana orang mabuk bercinta? Bodoh-bodoh. Kita tak ingat. Lupa. Lupa. Allah sedihnya. Macam mana? Allah ni. Tengok handbag. Tak pernah. Sedih. Tengok handbag jatuh, rebah. Tengok kasut jatuh, rebah. Tengok kereta jatuh, rebah. Lemah. Sebab apa? Tak mampu menahan mereka. Baru tengok kasut, mana ada dia? Apa yang apa faham? Angguk tadi kan dah tidur. Kan? Tengok handbag
Semuanya, tak ada yang dia pandang, malaikat semua dia memandang wajah kekasihnya. Syuhudul kasah fil wahdah. Dia tengok yang pelbagai, yang banyak, tapi ingatannya hanya satu. Begitulah kalau Allah buka tirai hatinya, tidak ada satu yang bukan daripada kesan perbuatan Allah. Ini semua infial. Di sebalik infial ni ada pelaku, ada perbuatan. Al-fa'il yang hakiki Allah. Maka kalam syatah ni kalam orang yang mabuk. Bukan dia sedar, bukan dia buat-buat. Bukan kalam etika. Kalam etika ni kafir, kufur kalam itu. Mana boleh Allah tu boleh jadi baharu itu Allah. Itu etikadi, tapi kalam cinta tak salah. Itu bukan kalam etikadi, itu kalam orang mau. Itulah yang berlaku. Sengajalah buka kadang ilmu. Itu yang kadang-kadang kalau orang sufi ni kadang-kadang mereka ni perlu kepada tafsiran, perlu kepada pencerahan, perlu kepada bimbingan, takut salah faham. Apa yang berlaku kepada Al-Hallas, Abu Mansur Al-Hallas, apa kalam dia? An-Allah. Bukan dia kata dia Allah. Bukan dia mengaku dia Allah, tapi lantaran kerana tidak ada yang suatu, dia memandang semuanya ini sama ada pada terjadi afalnya, terjadi asma'nya, terjadi sifatnya, hakikatnya dia membawa kepada syuhudul wahdah, wujudul yang satu, yang keesaan Allah Ta'ala. Ini orang yang duduk pada maqam musyahadah. Sebab itulah para arifin menyifatkan surah ini cerminan. Jadi para arifin mengatakan bahawa habis. Tes. Mungkin kami dah masak. Ha? Bagi tahu lah kalau kami masak kita berhenti. Kita musyahadah dengan kami. Tes. Oleh kerana itulah para al-arifillah, para arifin, mereka menganggapkan surah Fatihah ini sebagai cermin rohani. Cermin rohani bagi setiap hamba yang ingin menempuh jalan kerohanian ini, tariq ilallah. Dalam arti kata yang lain, ketika mana seseorang hatinya bersih, maka dia dapat nak memahami akan hakikat surah Al-Fatihah. Jadi siapa yang nak menempuh jalan kepada Allah, jadi jalan kerohanian, dia kena melalui jalan yang disebut jalan pembersihan jiwa, jalan pembinaan hati dengan penghayatan kepada surah Al-Fatihah. Baik. Dalam tradisi Sufi membaca dan mentadabbur surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah bukan sekadar nak faham makna bahasa semata-mata, tetapi nak mentadabbur hingga menyelam kepada makna-makna batin yang boleh menghidupkan hati. Bukan sekadar kita hanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan bagi sekalian alam yang mentadbir, yang menguruskan akan sekalian alam. Tak. Bukan sekadar hanya nak memahami makna terjemahan bahasa semata-mata, tetapi nak menyelami lapisan-lapisan makna yang membuka pintu dan kefahaman dalam tentang yang lebih dalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca surah Fatihah ini benar-benar ibu-ibu, ayah-ayah, seluruh keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Kita nak tadabbur dengan memahami makna batin. Makna batin setiap ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Dan apabila kita benar-benar
dapat tadabbur akan makna-makna batin ayat-ayat, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah ini, maka ia dapat menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Membuka pintu kepada kefahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat Allah. Apa yang kita nak faham di sini? Bila sebut sifat-sifat Allah, maka hati kita belajar mengenal Allah. Ini makrifat. Bukan sekadar sebut nama, bukan sekadar sebut akan sifat. Tapi di sebalik sifat-sifat itu untuk nak membawa kita kepada makrifat kepada Allah. Kemudian terbuka akan hakikat kehambaan. Apabila kita mengaku kita hamba, maka kita tenggelamkan lagi diri kita dalam hakikat kehambaan. Yang ini tidak ada daya upaya kita. Tidak ada kemampuan kita. Tidak ada kudrah kita. Melainkan kita ini sentiasa berhajat kepada Allah. Itulah hakikat kehambaan. Berarti kita tak akan sampai kepada Allah tanpa Allah. Boleh faham? Kita tidak akan mendapat hidayah Allah tanpa Allah. Kita tidak dapat petunjuk daripada Allah tanpa Allah. Dan amal kita tidak akan sampai kepada Allah tanpa Allah. Amal yang dilakukan tanpa Allah tidak akan sampai kepada Allah. Ibadah yang dikerjakan tanpa Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Boleh faham? Berarti apabila kita tenggelam dalam hakikat kehambaan, kita tenggelam dalam hakikat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Tidak ada kemampuan kita. Tidak ada kudrah kita. Tidak ada iradah kita. Kita ni hanya diperkudrahkan oleh Allah. Kita ni hanya diperiradahkan oleh Allah. Kita ni hanya diperhayatkan oleh Allah. Hakikat kita fakir. Tiada upaya tanpa Allah. Tiada jalan kita sampai kepada Allah kalau tanpa ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni duduk dan memahami surah Al-Fatihah, kita sentiasa nak meminta kepada Allah yang lurus, iaitu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang bawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini jalan yang menuju kepada Allah, kita nak setiap langkah kita ini benar-benar bawa diri kita kepada Allah. Daripada kita tahu, maka dari tahulah pindah tahu kepada amalan. Kita beramal dengan apa yang kita tahu. Kemudian bukan sekadar amal, bagaimana kita nak ikhlaskan dalam amal. Maka berpindahlah daripada amalan untuk mencapai ikhlas. Sudah ikhlas, bagaimana kita benar-benar nak mencapai maqam ihsan. Berarti orang yang mencapai maqam ihsan itulah menunjukkan bahawa dia telah sampai kepada Allah. Ini semuanya akan dibongkarkan dalam surah Al-Fatihah. Daripada kita tahu, kemudian kita beramal. Pindah tahu kepada amal. Daripada kita amal, bukan sekadar amal yang amal li nafsih, tapi amal lillah. Kalau amal untuk diri kamu, amal di atas kehendak nafsu kamu, amal kerana memenuhi kemahuan nafsu kamu, maka amal itu bukan amal lillah. Bukan amal kerana Allah, itu amal kerana nafsu. Hati-hati, ada mereka kuat beramal, suka beramal, gairah beramal, tapi bukan untuk Allah. Tapi amal untuk nafsunya. Adapun orang sufi, dia beramal walaupun sedikit, tapi amalnya amal lillah. Amalnya hanya untuk Allah. Amalnya tidak lain, dia tumpu, dia maksudkan tumpuan yang penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seseorang itu berjalan di atas nafsunya, dia tidak akan sampai kepada Allah. Dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka kita kena berusaha daripada amal kita itu, bagaimana amal yang boleh membuahkan ikhlas. Maka apabila seseorang itu sudah mencapai ikhlas, maka dia sudah mencapai maqam ihsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita maqam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Maqam ihsan. Justru itulah dalam kita ayuh walad, ulama sufi sebut apa?
Hakikat ikhlas ini ialah apa? Hakikat ikhlas ini ialah tiada diri, tiada amal, yang ada Allah. Boleh faham benar-benar? Ikhlas ialah tiada diri. Ikhlas ialah tiada amal, yang hanya ada Allah. Yang hanya ada Allah. Itu orang yang telah mencapai hakikat ikhlas. Dia tak pandang lagi dia beramal, dia tak pandang lagi amal itu miliknya, yang dia pandang semuanya Allah. Jangan lagi kita menghitung amal. Jangan kita lagi berkira-kira dengan amal. Kerana amal itulah kenderaan kepada Allah. Maka dalam buku Isra' wal Mi'raj ini saya sebut buruk itu ialah amal. Buruk itu zikir. Buruk itu ialah syariatul Muhammadiyah. Maka orang yang nak sampai kepada Allah, dia mesti kena berjalan di atas syariat Muhammad. Kalau dia meninggalkan syariat Muhammad, zahirnya syariat Muhammad, batinnya syariat Muhammad, dia tidak akan sampai kepada Allah. Nak berjalan kepada Allah, nak sampai kepada Allah, mesti berjalan di atas syariat Muhammadiyah. Maka simbolik kepada buruk itu ialah amal. Boleh tak Allah Ta'ala terbangkan jalankan Nabi tanpa buruk? Boleh. Tanpa ada binatang yang bernama buruk? Boleh. Tapi tak ada buruk. Nabi naik buruk. Berarti itu kenderaan. Maka amal adalah kenderaan. Solat itu kenderaan. Puasa kenderaan. Haji kenderaan. Zakat kenderaan. Jadi kita duduk dalam kenderaan, adakah orang duduk berlama-lama berkampung dalam kenderaan? Ha? Nak jadi tempat tinggal, duduk bermalam, menginap dalam kenderaan? Tak. Naik kenderaan tujuannya supaya sampai destinasi. Apabila sampai destinasi, keluar daripada kenderaan. Tak ada orang duduk malam dalam kenderaan. Tapi sekarang ni kan ada plan dah set up macam hotel kan. Susah juga. Tapi paling lama berapa hari sangat. Lalu kena keluar juga. Kan? Walaupun saya tengok ada di TikTok, dah ada orang jual pen. Ada katil, ada tempat masak, ada tandas. Ingat nak beli sebuah. Senang datang itu, tak check in hotel lah. Kan? Pergi dulu dalam tu. Yang kedua, kalau masa malas nak jumpa orang pun duduk dalam tu juga. Masa malas nak jumpa orang, duduk dalam tu senang. Boleh beli depan tu. Tengok tak mahal mana tu, dan 60-70 ribu je. Kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan segala rahsia dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Segala rahsia dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Kata Junaid Al-Baghdadi. Maksudnya inti kepada Al-Quran itu semuanya diringkaskan dalam Al-Fatihah. Dan kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dan rahsia surah Al-Fatihah terletak pada ayat. Ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi kata Imam Junaid, segala rahsia Al-Quran dan Al-Fatihah itu ada pada ayat ini. Kenapa? Ayat ini menghimpunkan dua sayap. Pada ayat ini menghimpunkan dua sayap perjalanan rohani. Sebelum saya nak urai di situ, balik kepada kenderaan tadi. Oleh kerana itu, solat, kenderaan, amal, kenderaan ibadah, puasa, kenderaan haji, kenderaan zakat, kenderaan untuk sampai kepada Allah. Maksudnya untuk mencapai makrifat. Maka yang kita nak di sebalik solat kita ialah makrifat. Di sebalik puasa kita makrifat. Kita nak masuk puasa. Nak masuklah puasa Syaban, puasa Ramadan. Apa rahsia Ramadan yang kita nak? Apa rahsia puasa yang kita nak? Rahsia yang disebut sebagai rahsia nuzul Quran yang dikehendaki. Apanya rahsia hidupkan malam di dalam bulan Ramadan. Dan apakah rahsia Lailatul Qadar? Itu yang kita kena faham. Kita gairah. Kita dah nak tukar gear lah. Sepatutnya rejak dah tukar gear lah. Masuklah
tukar gear supaya Ramadan kita dah panas ingin dah. Supaya masuk dalam Ramadan kita dah persiapkan diri kita zahir dan batin. Gerbang madrasah Ramadan supaya keluar daripada Ramadan fitrah bersih. Pada Ramadan itu, awal Ramadan itu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun ta'abudan wa akhiruhu, dan yang akhir 10 ayat adalah apa? Itqun minan nar, dibebaskan daripada azab neraka. Jadi bebas, berarti rohani yang bebas. Jadi rohani yang mencapai makrifat kepada Allah. Maka jangan kita terpesona dengan kenderaan sampai tak sampai destinasi. Ada mereka terhijab dengan kenderaan tak sampai tempat tujuan. Sedangkan kenderaan itu hanya bawa kita agar sampai destinasi. Itu jelas. Di sebalik solat makrifat, di sebalik puasa makrifat, di sebalik di sebalik haji makrifat. Semuanya makrifat. Tujuan hidup kita adalah untuk bermakrifat kepada Allah. Maka pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini menghimpulkan dua sayap. Dengan memahami surah Al-Fatihah secara menyeluruh zahir dan batin, seorang mukmin bukan sahaja membaca Al-Quran, bahkan membaca dirinya sendiri. Apakah dua sayap ini? Yang pertama adalah sayap ubudiyah, iaitu na'budu. Kita mengaku, kita menyaksi kehambaan yang total, tiada tempat yang bergantung selain Allah. Hanya padamu kami sembah. Di situ ialah sayap kehambaan. Berarti tempat gantung, tempat tuju, tempat yang kita maksudkan, tempat yang kita sadarkan tidak lain ialah Allah. Jadi ketika kita baca iyyaka na'budu, maka datangkan hati penyerahan secara total. Serahkan hidup ini untuk mengabdikan kepada Allah. Itu sayap yang pertama. Tidak ada yang kamu harap melainkan Allah. Tidak ada yang kamu takut melainkan Allah. Tidak ada yang kamu tumpu melainkan Allah. Tidak ada yang kamu maksudkan melainkan Allah. Tidak ada yang kamu nak tujukan dirimu, kehidupanmu, Allah. Kemudian sayap yang kedua, di sebalik ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah ayat yang kedua? Isti'anah, nasta'in. Itu sayap yang kedua. Sebab catat. Sayap yang pertama ialah ubudiyah, na'budu. Pada kalimah na'budu. Jadi penyaksian kehambaan secara total di sisi Allah. Sayap yang kedua ialah isti'anah, iaitu nasta'in. Pengakuan. Jadi kita mengaku sedar kita hamba. Yang kedua ialah sayap yang kedua ialah pengakuan kita bahawasanya tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, kami tak boleh solat tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami tidak boleh rukuk tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami tidak boleh sujud tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami tidak boleh datang majlis ilmu tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami tidak boleh tadarus Quran tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, kami tidak boleh ta'awuf, kami tidak boleh tawaf sa'i, ya Allah, tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak boleh membaca Quran tanpa pertolongan-Mu. Kami tidak boleh bangun malam qiyamul lail tanpa pertolongan-Mu. Nasta'in. Yang ini kita sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Berarti kamu boleh solat, kamu boleh beramal, kamu boleh beribadah bukan dari dirimu, tapi dari Allah. Maka segala amal-amal kamu itu dari Allah. Nescaya tak perlulah nak sombong dengan amal. Tak perlulah nak rasa mulia dengan amal. Tak perlulah nak rasa angkuh dengan amal. Tak perlulah nak rasa lebih dengan amal kamu. Kerana seluruh amal kamu adalah kurniaan daripada Allah. Inilah nak mengajar tauhid. Di situlah pembahasan untuk kita nak memahami hakikat tauhid. Hakikat tauhid ialah penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Itulah hakikat tauhid. Hakikat tauhid ialah apa? Kamu tidak memandang lagi segala pemilikan yang ada pada diri kamu. Dan kamu sadarkan seluruhnya kepada Allah. Itulah hakikat tauhid. Boleh faham?
Oleh kerana itu, di sebalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah kata para ulama sufi, di situ ada dua sayap. Sayap penyaksian sebagai seorang hamba, sayap pengakuan bahawa tiada daya upaya menaikkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah dalam tasawuf ini, dalam tasawuf ini kita nak munculkan, nak terbitkan kesedaran, kefakiran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua sayap ni, kita sampai kepada Allah. Inilah titik kesedaran. Jadi kita beramal. Itu tanggungjawab kita. Iyyaka na'budu, kami beribadah, kami beramal. Ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang ketika mana kamu mengaku bahawa kamu fakir. Nasta'in. Jadi ibadah yang dalam keadaan kamu fakirkan dirimu, ibadah yang kamu kosongkan dirimu, ibadah yang kamu mengaku bahawa kamu tak mampu beribadah, ibadah itu akan sampai kepada Allah. Boleh faham tak? Jadi na'budu itu ialah tanggungjawab. Allah tak perintahkan kita untuk beribadah. Itu tanggungjawab. Na'budu. Tujuan kita Allah. Dan kita menyaksi kita hamba Allah. Tapi dalam di sebalik ibadahmu yang kamu melaksanakan amal kamu, ibadah kamu sebagai tanggungjawab kamu, mesti kena ada plus. Plus dengan apa? Plus dengan nasta'in. Mesti kena ada tambah. Maksudnya amal tambah fakir. Amal tambah fakir. Ia sentiasa meminta bantuan daripada Allah. Ketika mana amal kamu disertai dengan jiwa yang fakir, barulah kamu akan masuk ke dalam pintu ketauhidan. Oleh kerana itu Imam Junaid sebut apa? Inti kepada Al-Fatihah itu pada ayat ini. Jadi amal itu syariat. Boleh buat lagi gambar raja situ. Pada ayat iyyaka na'budu itu syariat, iaitu kita kena bersyariat, kita kena beribadah kepada Allah. Tapi di sebalik syariat itu, kamu kena tenggelam dalam hakikat nasta'in. Maka nasta'in itu ialah hakikat. Kenapa hakikat? Bukan aku yang beramal, bukan aku yang berdiri, bukan aku yang rukuk, bukan aku yang sujud, bukan aku yang angkat tangan, bukan aku yang takbiratul ihram. Tidak lain, di sana ada pertolongan Allah. Itulah hakikat. Berarti syariatmu itu mesti tenggelam dalam hakikat. Barulah kita sampai kepada Allah. Kerana kesempurnaan perjalanan seseorang itu mesti pakai pada dirinya syariat dan hakikat. Barulah kita akan masuk dalam pintu tauhid. Barulah kita akan mencapai yang disebut tauhid zauqi, tauhid rasa. Itulah sebenar-benar tauhid. Kita bawa kepada diri kita ini dalam keadaan hamba dan fakir. Hamba plus fakir. Maka apabila kita benar-benar berjalan, beramal dengan fakir, Allah Ta'ala akan berikan pengalaman rohani. Barulah akan terbuka pintu hijabmu. Tapi kalau amal sombong, amal, dia nampak dia yang beramal, maka dia sombong dengan amalnya. Berarti kamu tak akan masuk pintu ketauhidan. Tauhid kamu hanya tauhid bicara. Tauhid kamu hanya tauhid lisan. Tapi kamu tak akan dapat yang disebut tauhid zauqi, tauhid rasa ataupun tauhid syuhudi, tauhid memandang, menyaksikan. Lantaran apa? Lantaran kamu tidak sertakan amalmu dengan fakir. Bahkan ada mereka yang terpesona dengan amal, terhijab dengan amalnya. Ada mereka yang terpesona dengan ilmunya dan terhijab dengan ilmunya. Akhirnya, dia nampak amal, dia tak nampak Allah. Akhirnya dia nampak ilmu, dia tak nampak Allah. Sedangkan amal untuk Allah, ilmu untuk Allah. Allah hilang, yang dia nampak amal. Allah hilang, yang nampak dialah yang alim. Dia nampak dialah yang paling benar. Dia nampak dialah yang paling betul. Dia nampak pandangannya lah yang paling tepat. Fatwanya yang paling betul.
cadangannya yang paling betul. Semua dia nampak dia yang betul, orang lain tak betul. Tapi mengaji tasawuf siang malam. Apa makna kamu mengaji tasawuf siang malam? Tapi sentiasa kamu nampak orang lain tak betul, kamu betul. Sepatutnya semakin kamu mengaji, lebih-lebih lagi mengaji ilmu tasawuf, semakin kamu mengaji ilmu hakikat, semakin nampak dia yang tak betul, orang lain betul. Sepatutnya begitu. Berarti apa? Ilmu kamu tu tidak membawa kepada perubahan. Alim, tapi hatimu busuk. Abid, kuat ibadah, hatimu busuk. Amal kamu tidak bawa perubahan dalam hati kamu. Ibadah kamu tidak bawa perubahan dalam hati kamu. Ilmu kamu, walaupun kamu alim, tapi hati kamu busuk. Lantaran apa? Lantaran tidak ada perjalanan. Justru itulah bodoh-bodoh yang saya nak pesan. Carilah perjalanan. Apa jua nama tarekat sekali. Yang penting duduk atas syariat Muhammadiyah, yang penting bawa kepada jalan kehambaan. Itu yang penting. Madat. Limpahan. Dalam sufi kita harap madat, pertolongan. Kita harap limpahan. Dan kita bukan nak kita duduk dalam apa tu aliran, bukan kita nak ajak orang pada aliran kita. Kena betulkan. Bukan nak ajak pada kumpulan kita. Kita tak nak ta'asub dengan kumpulan, tak nak ta'asub dengan kumpulan. Kita nak ajak orang kepada Allah. Ayuh Imam Ghazali adab memberikan nasihat kepada orang lain. Adab memberikan peringatan kepada orang lain. Dan kita ayah walad ni, untuk maklumat bodoh-bodoh ayah, mungkin 2-3 sesi pagi lagi khatam. Dan saya akan ijazahkan kita ayah walad yang mana saya ambil sanad itu daripada sebuah hal yang besar masyaikh yang sampai sanadnya kepada Imam Ghazali. Khususnya saya ambil sanad itu daripada Syekh Almarhum Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nabi Al-Maliki ketika 1 tahun saya di Pondok Tehang Kedah. Mengaji kita tu kulit ke kulit. Lepas tu saya fikir nak baca kitab apa pagi-pagi. Pukul 8 subuh, 9 subuh. Kadang-kadang 8 subuh, 8.45 berhenti. Jadi setengah jam je. Dalam kereta, saya ni kadang-kadang ada kuliah duha tetap on dalam kereta. Walaupun kadang 20 minit. Mari dengan letih. Tak boleh sambung. Macam tadi ni, sebab malam tadi pun ada urusan di luar. Hanya 20 minit je. 20 minit sampai 10 minit. Satu poingan je. Masuk poingan yang kedua tu dia kelabu dah. Kelabu tu maksudnya main dah. Maka wallahualam tu kitab. Mengaji kita santai-santai. Kan jangan fokus sangat. Mengajar pun gitu juga. Kalau dah nampak signal tu dah tak dapat 5G dah. Cukup stop. Ini pun rasanya dah nak tutup dah ni. Tu bahasa halus untuk saya nak tutup majlis. Macam lain tu dah macam nak tutup lah. Sebab bau kami tu lebih kuat mempengaruhi suasana pagi. Awas sangat tu golek. Saya sampai-sampai dah golek. Baik. Dekat mana tadi? Dekat mana dah? Kami. Habis. Dekat mana tadi Pak Tu? Madat. Ya ke? Madat limpahan lagi. Kita perlukan madat, perlukan limpahan. 8 hari tu. Baiklah. Jangan kita letih fikir hal itu. Oleh kerana itu, kena ada perjalanan, kena ada guru untuk bawa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak bawa ialah nak balikkan hati manusia kepada Allah. Dan saya sebut dalam kitab Ayat Walad yang dah nak khatam insyaAllah, dan mungkin ada kitab-kitab lain yang saya akan baca pukul 8 subuh sampai 9 subuh. Di antaranya saya nak, di antara yang kuat hati saya nak baca kitab karangan Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassari, beliau adalah rakan kepada moyang Tuan Manis. Sezaman lah tu. Mungkin dia tua sikit. Syekh Yusuf Makassar. Murid kepada Syekh Abdul Rahman Singkil Aceh. Jadi dia ada murid-murid Syekh Abdul Rahman Singkil ni. Di antaranya Syekh Yusuf Makassari, Syekh Burhanuddin Ulakan. Saya dah pernah sampai lagi. Syekh Burhanuddin Ulakan ni
di Pagar Gunung. Di mana tu? Di Sumatera, makam. Kemudian diantar murid kepada Syekh Abdul Rauf Sikil, ialah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Jawa Barat. Itu saya dah sampaikan. Dan diantar murid kepada Syekh Abdul Rauf Sikil juga ialah Syekh Abdul Malik Kutubah Manis, yang kita diterkan. Jadi saya nak baca, mungkin lepas air wawalan ni saya nak baca kitab Syekh Yusuf Makassar. Nama kitab tu Sirul Asrar. Jadi Sirul Asrar ni ada dua. Satu Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jalani, ada satu lagi Sirul Asrar Syekh Yusuf Makassar. Ini saya baca kitab untuk ganti kitab air wawalan, InsyaAllah. Maka tidak lain cari perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu dengan memahami surah Al-Fatihah secara menyeluruh, zahir dan batin. Faham, memahami Al-Fatihah ini zahir dan batin, seorang mukmin bukan sahaja membaca Al-Quran, bahkan dia membaca dirinya. Maka diri kita ini juga ada ayat-ayat Allah. Maka ayat-ayat Allah ini terbahagi kepada dua. Satu ayat-ayat Al-Quraniyah yang kita baca, kita tadabbur ayat. Satu lagi disebut ayatul Al-Kauniyah, ayat dalam bentuk penciptaan. Maka diri ini juga ayat Allah. Diri kita ni ayat Allah, alam ini juga ayat. Orang yang dalam keadaan kotor, orang yang tidak dalam keadaan bersih, tidak boleh menyentuh naskah Al-Quran dalam keadaan hadas, junub. Begitulah hati yang penuh dengan junub, hati yang penuh dengan hadas, ayat-ayat Allah. Oleh kerana itu, selain tadabbur akan ayat-ayat Al-Quran, kita juga disuruh oleh Allah untuk tadabbur dan tafakkur pada diri, kejadian diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu tak perhatikan, kamu tak tengokkan akan kejadian diri kamu. Jadi diri kita ni pun kena tafakkur. Tafakkur alam, tafakkur diri. Tadabbur akan ayat Allah pun kita juga disuruh untuk tadabbur akan diri kita sendiri. Berarti kita sedang membaca. Bacalah ayat-ayat Allah pada diri kamu. Itu ayat. Bacalah ayat-ayat Allah yang ada pada alam ini. Karena ayat-ayat ini nak menunjukkan apa? Kewujudan Allah, keesaan Allah, ketunggalan Allah. Dalil dan tanda-tanda wujud Allah. Maka selain daripada kamu sibuk untuk tadabbur ayat-ayat Quran, maka ajak hati kamu untuk tadabbur ayat-ayat Allah yang ada pada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan ajaklah hati kamu juga untuk bertafakkur dan bertadabbur akan ayat-ayat Allah yang ada pada alam ini. Sehingga orang sufi ini, dia tidak akan lupa ayat-ayat Allah. Walaupun dia bahasa mudah begini, barangkali kita tak nampak dia membaca Al-Quran dan Al-Quran itu di tangan dia, tapi sentiasa ayat-ayat Allah itu ada dalam qalbu. Ayat-ayat Allah itu ada dalam qalbu. Kerana dia sentiasa membaca dirinya yang penuh fakir, yang penuh dhaif. Khuliqal insanu dha'ifan. Sentiasa dia tadabbur dirinya, tafakkur dirinya. Kerana tafakkur itu juga adalah pintu ketauhidan. Tafakkur adalah pintu kepada ketauhidan, dan tadabbur juga adalah pintu kepada ketauhidan, pintu kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Ia adalah surah yang menjadi kunci pintu hidayah. Al-Fatihah, membuka jalan tauhid dan penawar bagi segala penyakit hati. Tidak heranlah jika para ahli hikmah menyatakan bahawa siapa yang memahami Al-Quran, siapa yang memahami surah Al-Fatihah dengan sebenar-benar faham, maka dia telah membuka pintu Al-Quran, memahami seluruh Al-Quran. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia mengenali dirinya di sebalik surah Al-Fatihah, maka Allah Ta'ala akan buka pintu pengenalan. Semakin kamu kenal diri kamu, semakin kamu kenal hakikat diri kamu, yang dhaif, yang fakir, yang berhajat, yang lemah,
maka Allah Ta'ala akan buka pintu ketauhidan dan pintu makrifat kepada Allah. Semakin kamu pandang kekurangan diri kamu, maka kamu akan memandang kesempurnaan Allah di sebalik kekurangan diri kamu. Boleh faham? Semakin terbuka pintu hatimu, pintu mata hatimu memandang akan kekurangan dan kedhaifan yang ada pada diri kamu, maka semakin Allah Ta'ala akan buka pintu kesempurnaan Allah di sebalik kekurangan yang ada pada diri kamu. Baik. Kemudian nama-nama lain bagi suratul Fatihah. Allah. Kita sambung bulan yang akan datang muka surat 6. Boleh ya, Alu, syukurlah. Dia dah lama-lama sangat tu. Ya apa? Sekarang ni kata Ibn Walid, generasi sekarang ni generasi 1 minit. Kenapa generasi 1 minit? Dia tak boleh lebih 1 minit. Kalau video lebih 1 minit, dia tak akan tengok. Kalau anak-anak muda kita lah, anak-anak muda, orang tua-tua sekarang ni pun dah ada TikTok. Jadi kalau TikTok tu seminit lebih, dia akan scroll, dia akan tak tengok. Jadi sekarang ni macam mana kita nak bawa mesej 1 minit tapi dapat mesej. Jadi video 5 minit ni tak sampai tengah. Orang tak tengok video 5 minit. Faham tak? Yang nak dah. Betul, ada yang nak. Orang nak tengok video seminit. Ini macam kita ni dah 2 jam. Panjang sangat. Terima kasih. Sekadar itulah daripada saya. Terima kasih kepada pihak tuan rumah. Dan insyaAllah, sekadar makluman awal yang pertama, kita sedang berlangsung daurah kitab ini. Ini dulu kali saya tampilkan satu kitab yang saya kupaskan sudut ketauhidan dan kesufian. Siapa nak kitab ni ada. Boleh dah Ustaz nak dapat kitab? Saya kena sebutin supaya semua faham. Boleh dah Ustaz dapat kitab tak mau ikut daurah? Boleh. Boleh dah Ustaz nak ikut daurah tak ada kitab? Boleh. Boleh dah Ustaz nak ada kitab nak ikut daurah? Boleh. Boleh tak Ustaz tak nak ikut daurah dan tak nak ada kitab? Pun boleh. Jadi maksudnya tidak ada apa-apa salah. Semuanya boleh. Tak nak ada kitab, tak nak ada daurah pun boleh. Jadi siapa yang dapatkan kitab? Dan insyaAllah saya off dulu. Terima kasih.